sekarang ini saya berada di Kilang Emas Public Gold. So mari kita tengok. Okey. Mesin-mesin. Okay. So ini Kilang Emas, banyak benda yang private and confidential yang saya tak boleh tunjuk. Tapi ada benda yang kita boleh tunjuk. Kejap lagi saya nak tunjuk macam mana cara kita buat Dina 5 Dina. Apa mesin yang digunakan, macam mana mesin tu press blanking daripada blank kosong press jadi 5 Dina cantik. Okey, press. Wah, sudah jadi 5 Dina. Oh, Nice oh. Tadi dia bling macam designing dia. Lepas dia press pun design yang kita nak tu sangat cantik. so inilah mesin yang kita press 5 Dina. Kita mesin. Kita punya. Ini dia nak kena polish. Yeah. Okey tuan-tuan, itulah dia macam mana cara untuk orang dapat 21.25 gram. Jadi bukan senang. Kalau lebih berat kena ambil balik kikis. Okey, nampak? Okey, 3 decimal point pun dikikis lagi. Jadi tuan-tuan nak tengok sekali kikis. Jadi kalau tuan-tuan tanya macam mana cara dapat Dina tu tepat gramnya, dia kena buat manual tau. Ini adalah hasil daripada rolling, lepas tu blanking. Okey, ni gold ni. Tengok. So lepas tepuk dapatlah dua ketul 100 gram. Lepas dah dapat, mesti kena timbang balik. Lepas tu dia akan lebur balik, buat balik gold yang baru. So nampak? Okey, saya nak tunjuk ni. Kalaulah gold tu tak mendapati kualiti, ini contoh 5 Dina yang kita panggil reject, sebab tak mendapati kualiti. So yang ini kita akan timbang berat, masuk timbang berat, kemudian dia akan lebur.